hanyalah debar yang terasa. Ribu-ribu marga satwa mencari Raja Simura yang sampai hanya 30. Bawang. Kau panggil bawang? Ini apa? Tahu. Nak tahu. Silver. Okay. Whip. Pakai betul. Kita tengok yang belakang. Semua benda boleh jadi push. Cerita belakang scene lagi heboh. KL Podcast Studio. Belakang kamera pun ada cerita. This is Off Record. Macam mana Anis boleh tahu kat podcast studio? Betul ke masa Anis boleh tahu kat podcast? Cakap lah Anis punya experience. Okay, waktu first Anis tengah cari tempat intern. Dan Anis blast lah dekat chat saya. Lepas tu tip korang lah yang approach Anis. Tapi mula-mula Anis macam bukan was-was, dia macam bukan start. Macam kamu start dengan kat podcast awal-awal dulu ke? Anis sus ada. Maksudnya masa at first kamu nampak kita orang, kamu tak tengok kita orang. Bukan. Tak. Tapi waktu first tu memang dah trik ni. Tak. Tapi sebab jauh. Kenapa ke tak? Rasa macam jauh waktu awal tu. Sampai macam tak cover dengan couple lain. So kira Kurt kan? Lepas tu kamu ke? Kurt ke? Mula Kurt yang ni yang hantar chat tu. Lepas tu bagi nombor aku. Lepas tu last week kan? Last week ke last 2 week? Last week. Last week. Assalamualaikum. Betul. Cakap kamu boleh tahu yang mana tangga untuk kat podcast studio ke? Kamu agak je ke macam mana? Tak. Dah pernah tengok dalam video. Tengok maksudnya kamu video Ali tengok dulu lah video tu. Video yang walkthrough tu kan. Yang walkthrough. Macam mana tunjuk sikit macam mana video tu? Tapi nampak lah, kira clear lah. Nampak. Okay. So dah nampak tu, oh ni pintu hari tu, video tu. Okay, nak tahu. Tapi macam, ya Allah tinggi betul. Dorang punya studio. Kan kamu duduk situ kan? Apa yang kamu nampak dulu lepas duduk tu? Apa yang kamu perhatikan dulu lah? Bukan aku kan tengah busy, tengah set up untuk studio B kan? Tapi kita nampak dia tengok phone. Dia macam tengok ke bawah. Macam awkward sikit. Kamu macam awkward. Yelah tak, apa masuk takkan bro. Hai, suka. Macam apa okey lah semua buat kerja. Mira, kat sini. Bukan Mira dah habis cerita dah. Habis lah. Mira apa kat sini? Saja-saja datang studio menyemak. Kutip dia tadi. Ni. Kita kat mana? Hanis, kat mana Hanis? Ayu tak tahu. Tak tahu nama supermarket. Ini besar Kita kat Checkers Hypermarket guys. Berapa? Hari ni kita nak beli barang pantry. Ada dekat dengan Laila sekali. Tapi bawa kereta lagi lah. Saya ni asal nak beli barang untuk saya je. Untuk pula ni. Jelas sekali. Selama 9 bulan Intern, dah habis intern. Ni kali kedua baru pergi Checkers. Sekejap lah bawa kita orang. Sebab dia tahu nanti kalau bawa kita orang semua akan macam kena ni, kena tu. Okay. Granola, I need granola. Sedap ke granola? Yang ni sedap. Ya sedap. Semua orang tahu sedap. Semua orang tahu sedap. Ya, semua orang tahu sedap. Mana yang princess strawberry? Oh, okey dah masa dah. Memang tengah mencari. Oh, yang kat iklan tu ke? Yes. Huh? Dia jual asam sekali. Sedap ke? Sedap. Sebab masin dia ada campuran juga. Tapi ada campuran juga. Masin. Okey, aku buat yang Sebab ada dia tak ada bahan label. ya, maksudnya dia kata jangan bergaduh. Ada yang tak payah dalam plastik. Maksudnya yang Tak mau macam tu lah. Oh ni ha. Ayan. dia panggil Mana kampung? Terserah lah. Makan sama je? Kau nak ke? Aku tak ada. Tolong pilihkan tomato. Mira. Nampak? Bawang. Kau panggil bawang? Jangan
Janganlah buat macam ni. Hai, korang, hari ni kita ada Richard Emas in the house. So guest kita siapa hari ni? Korang kena stay tune. Ting! Richard Boys in action. Hari ni kan adik Ahad ke datang studio, kenapa? Patutnya Ahad ke buat apa? Dulu Ahad memang kita buka. Bila? Memang zaman Kek dengan Ain tu. Okay. Kita kerja hari-hari je kot. Ayo. Rasa-rasa lah. Lepas tu kau tak boleh Tapi jalan. kalau tak ada recording, tak datang lah. Cumanya kita buka lah for booking. Hari ni macam dah nak start sebab kita full house. Kita full house. So Aisyah jadi host, second host adalah apa yang nama tapi dia pun orang kat. Lepas tu yang pertama adalah Mawi tu. And chicken lasagna. Okay. Okay, thank you. Kamu nak apa? Kita nak ice shaken juga. Kamu nak mac and cheese ke? Ada apa? Ada Mac and cheese ke lasagna? mac and cheese. Ni Okay, ada nak. meatball. Yang ni sedap tu guys. Kita makan banyak kali. Rolling. Stand by 5, 4, 3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asma. Hati emas. Timas dengan hood bukan? Ni semua akan pakai hari ni ke? Ke pakai dua je? Bulan bulan. 73 pintu, satu jalan apa? Ribu-ribu marga satwa mencari Raja Simura yang sampai hanya 30. Ai tendang tu. Okay, Kurt tengah menyembang dengan dia punya idol. Oh my god. Wall of shame. Okay, ready? 1, 2, 3. Okay, one more. Okay. Alright. Thank you so much. Okay, good. Jumpa lagi insyaAllah. Hari ni dia pergi beli tahu goreng walaupun Alia tak ada, kita pergi beli kat. Mula Alia yang beli dulu, Alia dengan Putri. Dia offer lah kita orang makan betul benda ni, baru makan. Sedap lah. Kali kedua tu baru aku ikut sekali dengan Night duduk kat bonet tu. Tapi sumpah korang duduk kat bonet. Mana dia punya tu? Tahu tu? Yang kanan ke kiri? Korang nak apa-apa tak? Nak tahu. Nak tahu, nak tahu. Nak tahu. Okey, nak aku bagi tahu. Aku bagi tahu. Nak tahu? Itu yang harga yang kamu, yang kita makan tu ke? Mira. Mira. Kau ada tak apa kan? Ada. Risau lah. Risau berapa ada ni? Risau lagi. Ada. Bagi. Tadi Risau dah order 2. Okey, kalau dah situ bagi dekat I sebab aku macam nak tahu. Aku nak tahu juga. RM6. Betul lah 8 pieces kan? Ada gaduh. Dan dua saya tu bagi dekat I. Risau tu. Tengok je sikit risau tu macam mana. Risau. Risau tu yang ni. Macam budak-budak orang dapat makan je. Aku order ni. Sama je. Sama macam ni. Yang ni apa? Tahu. Nak tahu. Kalau dia first time kita kat sini. Yang risau tu. Ha. Buat Sarah. Akak stop tanya dulu. Sebab akak berisi kan. Jadi bau dia macam tu. Bau dia. Kita tahu green? Sama lah akak Jadi tahu kan dengan risoless. Lah yang ni kita bawa kawan lagi kat sini. Dia pun tak ada tengok lah. Terus dia kata pula kak tak apa tak resmi kan. Tak apa. Sorry tau. Tak apa. Lagi tengok tempat lain pula. Hari ni fail. Dia apa? Sosis. Dia apa? Tadi aku tanya kau tak ada macam ni. Di blog apa? Dia vlog. Hai. Tengok kita orang dekat KL Podcast Studio. Cakap lah pasti apa? Tak apalah, terima kasih. Bye. Ella kata nak beli air tu. Sparkling. Kita kat mana? Dekat matahari. Matahari. Kita takut. Hey. Jauh kan? Boleh je. Oh, boleh. Ya, aku kat biasa. Oh, ada kek.
ucapan ya semuanya. Terima kasih. Kamu wish apa? Tak wish tak? Itu kan Barat punya ni kan? Doa. Doa. Doa makan. Jom. Wow. Gadang. Hai, cuba hai. Sing. Apa saya nak tanya tinggal ni. Apa dia? Joget. Cantiknya. Suka ai. Apa harap diri nak play tau. Itu punya lagu ke? Macam mana? Aduh. Buahnya sekarang. Pasti aku hadiri aku punya birthday party aku. Birthday party. Aku suka tengok orang yang Terima kasih. sajing yang bawah tu. Oh. Aku suka tengok orang. Mana dah tak nasi? Apa nak nasi? Mana tu cakap nasi pun? Ada ini kak? Ya betul ada. Ada kak? Ada? Ada. Kita tak tahu lah. Yang saya cikgu yang ada tu kalau sendiri ada subang ada asas rama ada tu. Tadi aku dengar lah ya robo. Aku dia macam ni kita vokal pun aku dengar ya robo. Aku bila tengok macam familiar suaranya tapi di mana ya macam tu. Tak dapat. Sekali lagi? Dia reaction dah keplik macam. Okey, ini dapat reaction. Oh, haju kecil so. Oh. Seberat aku. Kamu ngapain di sini? Ngapain kamu di sini? Rasa terleft out. Saya tak tahu apa yang kita nak buat dekat minyak masak ni. Mana sini ke? Bulan sekali memang kita akan restock kita punya pantry. Okey. Kita nak fight dengan Chrissy Ng. Chrissy Ng berapa? 20,000 kan? Kita 20,000 50 sen. Lebih 50 sen. Lebih 50. Ke RM20 je sebenarnya. Saya dapat pujuk ke untuk beli toaster. Yeay. Ke kata nanti ke cari kat Shopee. Yeay. Betul nanti breakout kita punya ni. Betul lebih banyak tenaga. Apa lagi ke? Tanya. Apa maksud? Okey. Ni apa maksud dia? Dah ada. Ni lain lah. Okey, yang ni H. Ni I. Okey, yang ni B. Macam kalau ada Sebutannya aku oh, Aku nak tahu sebutannya. dah tahu tu tahu. Okey, dia makan dekat apa? Ni Okey. Okey. silver Okey. whip. Okey, betul. Oreo nak tak? Oreo BTS. Oh, BTS nak. Ya, right. Dah mana masuk mod dah? Belum. Aku tengah fikir nak jawab apa lagi. Pacing for Azamah. Wih, tingginya. Hanyalah debar yang terasa. Wih. Jadi tempat yang sama. Eminem kita ada syuting untuk Mishan lagi. Tapi hari ni agak busy. Lepas ni terus pergi studio ada model lagi. Boleh. Pas kena putar. Macam geng-geng marhaban. Itu bukan. Gendong baby ke? Kaki kena hantar pun. Masa Ilya tak ada tempoh sebab tak join nasyid. Orang yang join nasyid dia tahu tempoh.
Okay, one more. 1, 2, 3. Yang ada tengah. Dia tak ada. Ada garis merah. Step pertama adalah kita ambil buah dulu. Okay. Kita basuh. Lepas tu kita makan sekejap. Makan kena tunggu makanan. Okay. Very brunch. Mulut sedap. Nambah. Betul dia garam terus. Banyak kan? Balik. Oh, tak ada lah. Ya, makan kat sini. Cuma yang lebih-lebih. Barang-barang air. Barang masak. Lebih-lebih lagi akan bawa balik lah. Hi, what's up guys? Hari ni I nak voice over. I cuba voice over. Okay, jadi kita foto. Kemudian nyanyi. Kecil-kecil. Asal dia macam Betul kamu kan? Betul kecil-kecil tak? Mama. Jangan nak dia aku terbiasa lagi sebut orang tu kan. Ya, seorang. yang teliti. Perlu ke macam tu? Belakang jangan mosh, jangan mosh. Jangan mosh. Wow. So effect. Tak ada kata nak tahu apa.